Korang jangan tanya mana Fifi pergi tadi. Okey, kita akan bercakap lagi tentang AJL, okey, anugerah juara lagu untuk tahun ni yang ke-31. Dan kau tadi Jila dah kongsikan apa Jila? Jila kongsikan vokal terbaik, nak juara. Tadi je dah kongsikan tadi. Okey, dan sekarang kita nak kongsikan, kita nak bercerita pula tentang stage. Okey, kalau kita lihat tahun ni, Jila rasa stage kali ni macam mana? Stage kali ni Jila tengok bertemakan drama OST lah, banyak pasal drama kan. Kan famous lagu-lagu drama. Sebab kebanyakan lagu-lagu tu semua adalah daripada OST drama. Dan apa yang Fi nampak kali ni untuk pembikinan stage dia agak wow lah. Kalau kita tengok dengan lighting dia, dengan big screen dekat belakang kan, dengan props dia, dan sebenarnya benda-benda tu yang banyak membantu artis tu untuk membuat persembahan. Tapi daripada segi performance setiap artis, antara ramai-ramai tu, agak-agak mana yang Jila paling suka? Jila paling suka persembahan Hakim and the Magistrate. Hakim and Magistrate. Tapi sebut pasal Hakim and Magistrate, sebenarnya ada isu tau pasal diorang ni. Kan tak, masa persembahan tu Hakim membuat tema Joker dan kalau kita tengok dia siap ada bawa sel lokap dekat atas stage yang menunjukkan dia ni rebel gila atas stage. Dan sebenarnya kalau korang nak tahu, untuk persembahan Hakim dan Magistrate mendapat kritikan daripada netizen di Malaysia. Netizen takkanlah dia perkritikan. Kan, mereka biasalah keyboard warrior. Kan, ada yang mengatakan Hakim dan Magistrate cuba menarik juri dengan membuat solidkan Joker dekat muka dia. Kan. Dan juga ada yang komen, dia kata dah macam black metal aku tengok sebelum ni jadi penyanyi. Penampilan macam manusia. Lepas demo sikit Tuhan pun dah lupa. Apa kena mengena dengan Tuhan? Itulah netizen ni, keyboard warrior yang ada. Dan mungkin orang cakap apa, makeup ataupun pemakaian Hakim untuk mendapat anugerah persembahan terbaik. Tapi sayangnya yang menang adalah Khalifa kan. Hampir mana kan. Dia berjaya membawa pulang hadiah sebanyak RM12,000. Dan kalau kita tengok persembahan Khalifa pula, siap bawa ayam, bawa mak bapak atas stage. Ada dikir barat. Siap ada basikal lagi kan. Ada basikal lagi. Dia siap kayu daripada nak pergi mana? Nak pergi KL. Nak pergi mana? Nak pergi JL kan. Itu semua. So berbaloi lah persembahan diorang kan. Diorang bawa diorang bawa macam-macam prop kat atas stage tu, dan diorang menang persembahan terbaik sebanyak RM12,000. Dan tapi ada lagi satu isu yang agak orang cakap sedih lah kita dengar dia nyanyi. Ni artis favourite Jila kan? Bukan Jila. Bukan, Jila suka Amantino ke? Tak, dia tak suka. Bukan tak suka, dia macam Boleh lah, okey. Tapi kalau kita tengok, okey, ramai yang kata kali ni Amantino dia macam tak bersemangat nak menyanyi kan. Betul. Lepas tu, tapi memandangkan Fiasa sebab dia yang paling termuda. Lepas tu ni first time dia masuk AJL kan, pentas besar macam tu, mungkin dia gugup kot kan. Ramai gila orang yang tengok dia. Dan ada juga yang kata Amantino nyanyi macam karaoke, macam nyanyi dalam karaoke bilik kan. Itu apa yang kami baca di media sosial. Dan sebenarnya ada isu juga, kenapa Amantino nampak macam tak bersemangat. Jila tahu tak pasal lirik lagu dia sebenarnya? Ya, macam dia macam menghitung mati. Lirik dia tu seolah-olah macam nak menyuruh orang bunuh diri kan. Menunggu mati. Kalau korang perasan lirik asal untuk lagu Amantino, okey, lirik dia yang asal adalah menunggu mati je nak saya nyanyi tu kan. Agar kau jumpa yang dinanti. Okey, semoga pemergianku ini terbaik untukmu, tak sanggup ku dibohongi, ku rela dijemput ilahi, kerana dia aku sanggup pergi, hanya di sana kekal abadi. Dan untuk AJL dia terpaksa menukar lirik. Jadi menunggu mati jadi menunggu hari. Kan, so nampak tak lirik tu macam tak kena kan. Dan ramai yang netizen di Malaysia lah kan, apa lagi dia rasa hampa sebab lirik yang ditukar oleh Amantino tu menyebabkan lagu tu kurang enak didengar. Kurang enak. Kurang enak ya didengar. Jadi sebenarnya lagu tu memang dia light
dia apa benda aku cakap ni, lagu tu kurang memuaskan sebenarnya. Okey. Dan tu sebenarnya keputusan yang dibuat oleh produksi AJL 31 kerana menganggap lirik tu mempunyai unsur-unsur kematian, dan Aiman sendiri telah aku untuk menukar lirik tersebut. Dan lirik yang baru tu sebenarnya Aiman Tino yang buat. Dia gubah balik. So kejap lagi kita akan kongsikan lagi tentang AJL 31. So stay tune bersama My Campus Radio. Jom berubah bersama.